Kabarnya guys ya, Timnas Indonesia akan bawa penyerang daripada Liga Australia guys, A-League, iaitu Luke Vickery guys ya. Merupakan player berketurunan Indonesia guys ya, dan bermain kelab MacArthur FC guys ya. Dalam beberapa perlawanan ni guys ya, beliau memang antara player yang boleh katakan mencuri tumpuan. Dan coach Timnas Indonesia sekarang, coach John Herman sekarang berminat untuk bawa beliau. Nanti mungkin dalam FIFA series, kalau berkemampuan, beliau boleh join untuk Timnas Indonesia guys ya. Hui, ni aset yang berharga guys, muda lagi guys. Terus terang guys ya, memang aku cukup rasa bagus jugalah kalau Luke ni dia join untuk Timnas Indonesia guys, sebab beliau antara player yang boleh katakan bagus untuk bahagian serangan untuk Timnas Indonesia, dan muda lagi beliau pun main kat MacArthur FC di Liga Australia. Beliau selalu ada dalam first 11, dan hopefully beliau akan di call up lah untuk Timnas Indonesia. Kalau di call up untuk Timnas Australia tak pasti lagi guys ya, tapi Indonesia mungkin akan jadi pilihan beliau lah. Fan-fan Indonesia gimana guys, Luke Vickery? Komen dalam video ni.